Hari ini kita berada di KLIA 2. Untuk hari ini kita ada 3 individu yang dah balik daripada Cambodia tersambut kepulangan dari ini. Last month di MHO office kita pernah arrange sidang media. Total ada 5 keluarga, 5 mangsa juga. So 5 Oktober last week ada 2 sudah diselamat, sudah balik, sudah sampai di Malaysia. Hanya masih ada 3 orang hari ini sampai. Mengapa? Sebab ini 2 ditahan immigration, dia delay hantar bangsa balik di Malaysia. Dia nak rasuah, dia minta wang di immigration Siem Reap. Kalau you tak bagi saya keep postpone, keep delay. Kalau you nak proses cepat, you bayar saya seorang $1,000 USD. Kita kena itu orang China kat Malaysia. Dia kena 6 bulan kali tahun lepas. So dia pun ajak kita pergi, kerana dia tahu kita orang Malaysia kan, dia pandai banyak bahasa. So dia cakap dia ajak kita boleh pergi buat translator. So saya pun ajak saya punya kawan, tengok mereka siapa minat. Lepas tu kita pergi. Yang awal-awal dia cakap pergi itu kasino sana. Kita pergi buat yang macam supervisor, kerana kita tahu banyak bahasa. Indian pun sama, English and bahasa Melayu pun sama boleh. So kita pun percaya dia. Pulang 3 macam ni kita pun pergi sana. Lepas tu tapi dia bukan hantar kita pergi tengok itu kasino, dia terus hantar kita masuk itu apa? Kembau. Ya. So kita masuk sana lah. So kita pun terpaksa, kita awal-awal kita sampai sana kita pun cakap kita mau balik. Kita mau bayar wang ke apa-apa, kita cakap kita tak mampu lah, kita mau balik. Tapi dia pun tak kasih kita balik. Lepas tu dia pun kasih kita satu warning lah. Dia cakap orang Malaysia sini mau keluar sangat susah. Kalau you report polis, saya akan kasih you mati di sini. So kita pun takut. Dia cakap dengan kita, dia cakap tapi you buat bayar sini 3 bulan kita akan lepas you. So kita mau pilih cara yang selamat je. Dia cakap 3 bulan saja. So kita pun tak ada pilihan lagi. So kita pun pilih itu, okay, kita buat 3 bulan. Tapi sampai 3 bulan dia pun tak kasih kita balik. Lepas tu kita dapat itu info MHO. So kita pun kontak MHO. Sebelum immigration ditahan oleh polis kan? Oleh polis dulu. Oleh polis ada minta apa-apa? Kita makan, kita minum, mau kasih wang punya. So dia akan cuba tahan kita. Token. Untuk makan kena bagi token. Sendiri bayar? Sendiri banyak. Tapi mau kasih dia macam extra cash lah. So dia akan cuba tahan kita lama sikit, kerana kita pun boleh kasih dia itu profit. Berapa lama ditahan oleh polis? 1 bulan macam 1 bulan. Mula-mula dia offer you gaji berapa? Ya, $3,000 USD. $3,000.